So, jom kita sama-sama selami diari minggu pertama seorang intern yang penuh dengan debaran dan rasa cuak. Okey, misinya bermula. Hari pertama, langkah pertama. Tapi soalan paling besar yang bermain dalam kepala tu bukannya apa kerja aku nanti, tapi lebih kepada aku boleh ke bertahan kat sini? Soalan tu memang menghantui fikiran. Dan inilah dia, berdiri depan bangunan proto auto yang nampak macam gah gila. Dia cubalah senyum kan, tapi kat sebalik senyuman tu, jantung tu dub-dab, macam tengah lari maraton. Inilah dia, intern kita yang sedang berperang dengan diri sendiri. Cabaran pertama, kena pakai semua kelengkapan keselamatan ni. Serius, rasa macam nak pergi bulan pula. Dengan safety vest yang besar gedabak, kasut besi yang berat, aduh, jalan pun dah macam penguin. Siapa pernah rasa janggal macam ni masa mula-mula dulu? Angkat tangan. Lepas tu, masuk je assembly line buat kali pertama, inilah masanya kita rasa kerdil gila. Bunyi mesin yang bising, lengan-lengan robot bergerak laju kat sekeliling, memang satu perasaan yang campur bau antara kagum dengan seram sejuk. Kemudian, tibalah sesi taklimat dengan sifu atau mentor dia. Maklumat yang masuk tu macam peluru. Istilah teknikal, prosedur, target, semua disebut dalam satu nafas. Kepala dah mula berasap, cuba nak hadam semua. Tapi dalam hati dua-dua, tolonglah jangan tanya soalan, nanti aku tenganga je. Okey, lepas dah pening kepala tu, sampailah kat stesen kerja dia. Menghadap skrin komputer yang penuh dengan lukisan teknikal dan sistem yang tak pernah nampak seumur hidup. Tiba-tiba, rasa macam lumpuh sekejap. Nak gerakkan mouse pun takut. Risau kalau satu klik yang salah, boleh runtuhkan satu kilang. Inilah dia, misi praktikal yang pertama. Nampak macam senang je. Tolong bahagian QC periksa komponen enjin. Tapi, bila sifu dia hulurkan angkut vernier, panik terus. Bagi seorang jurutera, alat ni kena betul-betul tepat sampai ke titik perpuluhan milimeter. Salah sikit je, satu produk boleh gagal. Jadi bayangkanlah, dengan tangan yang menggigil, cuba ambil bacaan depan senior, debarannya tu memang macam pernah potong wayar bom. Tapi, selepas detik paling cemas tu berlalu, perasaan tu terus bertukar. Satu kelegaan yang tak terkata. Misi selesai. Dan dunia tak berakhir pun. Tapi jangan ingat, cabaran teknikal je tau. Waktu makan tengah hari pun satu perjuangan. Kita semua pernah laluinya kan? Berdiri pegang dulang, mata melilau cari meja kosong, harap-harap adalah yang panggil. Last-last, duduk kat satu sudut, makan laju-laju sebab rasa kekok sangat. Tapi yang paling penting, dia berjaya harunginya. Satu perasaan kemenangan yang senyap, macam baru lepas menang satu pertempuran dengan diri sendiri. So, sekarang giliran korang pula. Anda pun sebahagian dari geng cuak juga ke masa mula-mula dulu? Apa cerita minggu pertama korang yang paling tak boleh lupa? Kongsikan kat ruangan komen. Jom kita sama-sama gelak dan bagi semangat kepada mereka yang baru nak mula.